Terkejutlah. Apa bagi salam ke apa? Azan ke apa ni? Kau ingat Pangan ni pekak apa? Kau ni baru 2 bulan tak jumpa dah gemuk semacam ni. Kau makan apa ni? Dah, duduk. Duduk. Pak Ngah nak jumpa saya ke? Iyalah nak jumpa. Aku dengar kau terlungkup. Fail bahasa Malaysia. Betul ke? Cikgu baru tu Pak Ngah. Cikgu lama dah tukar sekolah lain. Kau ni dah buat malu company tau. 7 keturunan kita belum ada yang terlungkup bahasa Malaysia. Semua ada station. Apa yang payah sangat tu? Ada bawa kertas soalan tu? Ada Pak Ngah. Keluarlah cepat. Tergebel-gebel lagi buat apa? Dah macam cicak semelit je. Dia ni mamai lagi kok, bos. Macam baru bangun tidur je. Pipi pun berbirat lagi kesan meja ni. Aduh, basi pun ada lagi. Kau tidur kat sekolah tadi, Azalin Mana ada bang? Fitnah akhir zaman ni. Takbir! Fitnah akhir zaman. Kamu hebat bahasa kau. Tapi bahasa Melayu terlungkup. Apalah. Apa yang payah sangat ni? Alah, objektif semua dah ada jawabnya. Pilih je A, B, C, D. Ya Allah, macam ini punya senang pun kau tak boleh jawab. Apalah masalah. Pendatang asing itu apa? Menjawab soalan yang diajukan oleh anggota polis. A. Terkulai-kulai. B. Tergagap-gagap. C. Terkial-kial. D. Terumbang-ambing. Yang kau pergi jawab, terkulat-kulat. Confirm lah salah. Kau tahu kulat tu apa? Tak tahu. Cendawan. Jadi pendatang asing itu tercendawan menjawab soalan. Mana maunya.